Body carbon, lepas tu dia punya drag pun dia pakai drag carbon juga. Okay, ini drag siap dengan custom drag clicker. Kuat gila bunyi clicker dia. Lepas tu dia punya spooder ada dengan spool shallow. Ini untuk spooder kau pakai diameter bawah daripada 0.10 mm. Memang ngam gila lah. Sampai 80 meter pun boleh. Tapi tak boleh masuk banyak sangat lah. Jadi cara nak buka outside plate dia senang je. Macam ni lah lebih kurang cara dia. Okay, dia menggunakan sistem magnet yang halus macam ni. Lagi smooth lah kau punya lontaran. Untuk buat magnet ultralight memang ngam lah. Pakai mesin daripada Lembeh ni. Ini adalah mesin terbaru daripada Lembeh. Nama dia adalah drum Mikasa punya. Saiz paling kecil yang aku pernah jumpa iaitu saiz 31HG. Lebih kurang macam drum usuk lah dia punya saiz dia. Ini hanya 3 jari sahaja dia punya ukuran saiz dia. Ni 3 jari aku ni. Jadi kecil gila lah. Jadi kepada kawan-kawan kat luar sana yang nak cuba mesin drum, elok kau cubalah mesin drum first model keluaran daripada Lembeh ni. Ini memang padu gila, puas hati. Dia punya berat dia hanyalah 125 gram saja. Sebab dia pakai carbon body, frame pun frame carbon ringan. Jadi boleh dapatkan pada video aku ni, link ada kat bawah.